Kakak okey ke tu? Kakak tahu tak kenapa semua orang marah? Kalau kakak tak kena marah, agak-agak kakak tahu tak kakak buat salah? Kakak kena ingat. Itu sekarang kena awak kata ni, awak betul dah balik, baru sampai balik saya. Amin. Terima kasih apa yang kau hantar dekat baris tu salah. Kalau bulan lepas kau pun tak achieve lagi, tak bulan ni pun tak achieve lagi. Dan buat apa kau ada rasa? Hari ni. Apa yang susah sangat? Benda ni bukan kau first time buat. Kau kenalkan nama, hai saya Faz, hari ni saya kat Tebumbung cerita pasal solar. Memang tak boleh nak adjust dah. Raya dah dekat. Bukan aku tak nak tolong kau. Tapi kalau selepas raya mungkin boleh. Tapi sekarang ni dah nak raya. Faham tak? Kakak dah cek betul-betul ke jalan ni? Jangan sampai salah lagi. Lambat kita nak buka puasa nanti. Kakak ni punca lah. Itulah sibuk, dah ajak orang nak buka kat luar. Itulah ni lah dah pupus lagi kan. Ish. Pura rumah kan senang. Semua senang, tak susahkan orang. Ya, Dek. Hello, mana ni? Lambatnya. Panaslah. Kenapa tak sampai-sampai lagi? Sekejap. Kejap lagi nak sampai dah ni. Kita orang dah on the way. Kejap tunggu. Kakak okey ke tu? Kakak tahu tak kenapa semua orang marah? Sebab kakak buat salah. Okey. Kalau kakak tak kena marah, agak-agak kakak tahu tak kakak buat salah? Kakak kena ingat, orang marah sebab orang prihatin dengan kita dan juga sebab orang Sayang menyayang. Cinta. Kan sebab SIS ni pun kalau kita submit pun kena reject. Akak pun tak boleh nak submit sebabnya nombor tak ada, nombor tak lengkap, ada SIS. Minta balik dengan customer untuk BTNB ni dan pembetakan benda ni balik. Okey? Dan minta balik nombor email dia. Alright. Baik. Okey, terima kasih. At least awak kena betul-betul awak fokus, insya-Allah semua boleh dapat. Baik, Cik Mat. Faham tak? Terima kasih. Okay? So insya-Allah awak boleh pergi lebih jauh lagi. Okey, Alright? baik. So stay tuned guys. Alright Cun, tu boleh je. Boleh. So nanti aku dah edit, nanti aku share kat kau. Kalau kau ada idea lain, kau bagi tahu aku je. Aku free je hari ni. Kalau boleh sebelum pukul 4 lah. Ha? Thank you lah. Boleh. Nanti aku hantar video kat kau. Boleh. Jom, turun lah. Panas lah. Jom. Bagi tahu dekat dorang, kita punya next pemasangan selepas raya. Betul. Okey, baik. Apa-apa nanti awak boleh bagi tahu saya je. Okey, baik, Faz. Thank you, Cik. Okey.
Fas. Alhamdulillah bos. Alhamdulillah. So macam mana Fas? Okey. Alhamdulillah okey, semua okey. Korang dah fikirkan kau je Fas. Tapi Alhamdulillah semua okey. Risau. Saya okey, saya okey. Tak ada masalah. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Fas. Okeylah kan. So kita pun nak raya dah. So kita ni kita pun dah semua pun tak siap lagi ni, packing apa semua tak ada lagi ni. Ada untuk Fas. Raya. Jom Fas, kita berangkat.